Mana si tua ni tahu butang baju aku pula ni? Pa? Tengok. Gua cakap salah tak? Itu dia mau keluar lah tu. Ada apa bang? Butang baju aku mana ada? Butang apa pula? Baju kau kan ada butang. Butang baju Melayu dah. Dah tua pun bodoh. Apa saja si tua ni. Nak main pun tak senang. Ani, ya. Gantikan gua sini. Baik. Hai, abang ni tak pernah pakai baju Melayu. Dah pakai pula. Nak mana bang? Aku nak pergi ke majlis orang kahwin. Butang baju aku mana? Kan selalu abang pakai baju kot pergi rumah kahwin. Ini kenapa pakai baju Melayu? Apa salah kau pakai baju ini? Ini baju kebangsaan tau. Butang baju aku mana, Pa? Salah tu tak salah. Tahu tipa, orang yang pakai baju semacam ini, orang itulah yang nak kahwin. Pa, apa dah kau cakap ni? Kamu orang perempuan semuanya sama saja. Kalau lakinya pakai baju Melayu, kau katakan dia nak pergi kahwin. Kalau lakinya pergi meeting, balik malam lambat, engkau katakan dia simpan perempuan. Singkat betul lah otak kamu orang ni semua. Butang bajuku mana dah? Siapa yang kahwin, bang? Kawan aku lah, namanya si Jamil. Butang baju aku mana, Pak? Jamil? Jamil yang mana, bang? Jamil di ofis besar tu. Engkau mana tahu, engkau asyik main mahjong saja, tak ingat bebetan lagi. Butang baju aku mana, Pak? Ofis besar? Setahu tipa di ofis besar itu yang nama Jamil. Abang saja seorang lah. Jangan-jangan abang ni nak kahwin tak? Pa, kau jangan ngada-ngada, Pa. Engkau jangan samakan aku dengan si Jaafar, dengan si Hashim, dengan si Saleh tu, Pa. Mereka tu sanggup bini banyak. Aku dengan kau saya ada sikit darah, Pa. Butang baju aku mana, Pa? Betul ke, bang? Budak ni orang cakap betul-betul dia bila orang main pulang nanti sekali aku cepu baru kau tahu. Butang baju aku mana dah? Allah, abang ni. Orang cakap sedikit pun dah nak marah. Siapa yang marah? Aku bukannya marah. Nasihat. Butang baju aku mana, Pak? Adalah. Kau tahu di situ sebab tu aku tak jumpa.